Tajuk yang keenam. Tajuk keenam dia punya hiwar kita cuba habiskan pada malam ini. Okey, ad-dars as-sadisu, pelajaran yang keenam, al-ummu. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Okey, ya bunayya ni adalah bermaksud wahai anakku sayang. Dia sebenarnya ya ibni. Tapi bunayya ini kita kecilkan lagi. Seperti yang anda bagi tahu sebelum ni, dalam bahasa Arab kita ada isim tafdil, isim yang kita nak besarkan, kita nak macam kabirun akbaru, jamilun ajmalu. Dalam bahasa Arab ada ismu tasghir. Kita tulis ismu tasghir. Ismu at-tasghir. Ni ya ni tasghir. Ni ra ya. Sorry ya, tulisan turut tasghir. Okey, tasghir ni daripada kata saghirun. Saghirun. Apa maksud tasghir? Tasghir ni kita mengecilkan benda. Contoh, rajulun, kita kecilkan dia, kita akan jadi rujailun. Rujailun. Dia punya wazan fu'ailun. Dia punya wazan adalah fu'ailun. Okey, ini namanya ismut tasghir. Rajulun, lelaki. Kalau rujailun, lelaki kecil. Sama ada kecil body dia ataupun ada sebab lain. Contoh lain, Hasanun. Hasanun, nama orang Hasan. Adik dia, sorry, ini Hasanun Sorry. Hasanun. Adik dia Husainun. Adik dia Husain. Sebab kita nak kecilkan. Kalau Faslun, Fusailun. Kitabun, ini beza sikit sebab kitabun dia ada alif. Kutayyibun. Kitabun, kutayyibun. Apa lagi Apa lagi? Yang glamour, yang glamour. Zubairun, Zubairun, Ubaid, Umair. Kalau nama Umar, adik dia Umair. Umairun. Umar ni biasanya abang dia Umar, adik dia Umair. Abdun, Ubaid, Ubaidullah ni Ubaidun. Ubaidun. Ubaid ni isim tasghir. Contoh lain, Humaira. Humaira tu asal dia Hamra. Humaira, kita nak kecilkan dia. Okey, kecil ni dia ada 3 sebab. Satu, betul-betul sebab dia kecil, body dia kecil. Okey, satu, okey, anda tulis Okay, bila nak guna isim tasghir ni, satu sebab dia kecil betul, body dia, size dia hajmun. Hajmun. Hajmun ni size. Satu sebab size, sebab hajmun. Okey, satu. Kedua sebab sayang. Dalam bahasa Arab disebut hub. Sebab hubbun. Ya, sorry. Ini bukan jim Hubbun. Sebab sayang. Satu lagi sebab kita nak menghina. Istilah dia apa taubih. Taubih. Okey. Kalau kita nak menghina, contohnya kalau kita jumpa orang lelaki nak bergaduh dengan kita. Kita tengok budak ni aku geram, dia pun kata ya rujail, wahai budak kecil. Ya rujail, lelaki kecil. Dia besar tapi kita nak hina dia. Ya rujailun. Kenapa awak nak bergaduh dengan saya? Ya rujail. Ya rujailu. Jadi itu kita nak hina dia. Kalau kita sebab nak sayang dia, kita pun kecilkan dia juga. Humaira, Nabi panggil Humaira. Humaira ni isim tasghir. Asal dia Hamra. Humaira, Suwaida, banyaklah. Suhaila, Sahlun, Suhaila. Benda-benda gitu kita nak sebut sayang. Sebab saya. Jadi samalah dengan Bunayya ni juga. Bunayya ni isim tasghir untuk Ibnun. Sekejap kita naik atas balik. Bunayya ni, Bunayya isim tasghir untuk tanda sayang. Ibnun asalnya, Ibnun, Bunay, lepas tu ada ya ana. Sebenarnya Bunay tambah ya ana jadi Bunayya.
Ya anak ni wahai anakku sayang. Itu maksud dia. Sebab tu anak terjemah wahai anakku sayang. Kita nak tasghirkan anak kita untuk tanda hubbun, untuk tanda mahabbah, tanda sayang. Jadi uh, ya bunayya adalah wahai anakku sayang. Isim tasghir daripada ibnun. Isim tasghir untuk ibnun. Sebab tu Nabi panggil Aisyah Humaira. Humaira ni isim tasghir. Asal dia Hamra. Humaira. Okey. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Bilakah awak balik dari sekolah wahai anakku sayang? Sa'idun, Sa'id jawab. Okey, untuk pengetahuan, anak-anak nama Sa'id sebab anak masa tu mengajar buku 2 masa dia lahir. Masa tu ada tajuk dalam hiwan ni lah anak rasa. Ada hiwan nama Sa'id, anak kata bagus juga letak anak nama Sa'id. Jadi anak pun letak nama anak Sa'id sebab daripada buku 2 ni lah. Anak rasa tengah mengajar tajuk ni lah kot. Masa dia mengandung rasa macam okey pula nama Said sebab jarang orang guna. Kita nak nama-nama yang jarang orang guna. Anak pun ambil Said jadi anak yang ke-6. Hmm. Sa'idun raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya telah balik uh, sebelum setengah jam tadi. Saya balik setengah jam tadi. Qabla nisfi sa'atin. Al-ummu aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at, di manakah kakak kamu yang bernama Maryam? Adakah dia tidak balik? Ama raja'at. Sa'idun la adri. Saya tidak tahu. La adri. Saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha. Saya tidak melihatnya. Ana ma ra'aituha. Saya tidak melihat Maryam itu. Al-ummu, ummu uh, tanya lagi. Maza qara'tal yawma? Apa yang awak baca pada hari ini? Maza qara'tal yawma? Sa'idun qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Saya baca hari ini satu pelajaran yang baru dalam fiqh. Uh, Al-ummu, okey. Fiqhun ni, fiqhun adalah istilah istilah. Tapi dia ada fi'il bagi dia. Faqiha yafqahu. Fi'il bagi dia faqiha. 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 Dia ada tengok faqiha ke faquha. Dia sama dengan fahima. Faqiha. Okey, betul. Faqiha. Faqiha yafqahu maksudnya faham. Maksudnya fahima. Jadi kenapa nama ilmu fiqh ni tak diberi nama al-fahmu? Kenapa jadi al-fiqhu? Itu sebab telah diambil kata al-fiqhu itu sebagai nama satu ilmu. Maksudnya al-fiqhu sebenarnya maksudnya faham. Al-fiqhu dia ada fi'il dia faqiha yafqahun. Dalam Quran pun ada perkataan faqiha yafqahun ni. Afala yafqahun. Faqiha ni maksudnya faham. Sama dengan fahima. Tapi faqiha ni faham yang lebih dalam. Faqihah adalah faham yang lebih dalam. Al-fiqhu, nama yang diistilahkan satu ilmu mengenai uh, ibadah. Ilmu mengenai pemahaman ibadah kita. Al-fiqhu. Ustaz, Okey ya, soalan? kalau apa ni uh, pelajaran kena ada fee ke boleh terus pelajaran fiqh Okey, kalau dia ataupun nak buat ayat-ayat ini, dia boleh buat ayat lain. Contoh, qara'tul yawma darsal fiqhi. Boleh? Darsal fiqhil jadida. Boleh. Dia tak letak fee pun boleh juga. Tapi letak fee ni supaya dia nak kata pelajaran baru ni yang baru betul-betul yang tidak dinyatakan lagi. Faham tak? Dia nak menakirahkan darsan ni. Tapi sebenarnya boleh je dia kata qara'tul yauma darsal fiqhi al-jadida. Ya, nak buat pilihan lain. Qara'tul yauma darsal al-fiqhi. Darsal fiqhi. Darsa ni jadi mudhaf, fiqhi mudhaf ilaih. Darsal fiqhi al-jadida. Boleh, tak ada masalah. Tapi ini lebih tepat lah. Ini lebih tepat sebab dia nak bagi tahu cerita baru mengenai tajuk baru. Qara'tul yawma darsan fil fiqhi. Soalan dia kenapa fi kan? Dalam bahasa Melayu pun saya belajar pelajaran baru pada bab dalam ilmu fiqh. Saya pelajaran baru dalam ilmu fiqh.
fil fiqhi. Ini terjemah bahasa Melayu pun guna fi juga, samalah. Okey. Al-ummu afahimtahu, adakah kamu faham ia, yakni faham al-fiqhi itu, faham bukan al-fiqhi, faham darsan tu. Ni hu ni kembali kepada darsan ni. Kembali kepada darsan. Afahimtahu, adakah awak faham pelajaran baru itu? Naam fahimtuhu jayyidan. Ya, saya fahamnya sangat. Al-ummu ama qara'tal Qur'an al-yawm. Baguslah mak dia ni. Uh, Baru balik sekolah terus banyak tanya. Bagus. Ini mak yang prihatin ni. Ama qara'tal Qur'an al-yawma, adakah awak tidak baca Quran pada hari ini? Sa'idun bala. Bala. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha wa fariha biyal mudarrisu wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Bala. Saya baca surah Ar-Rahman dan saya hafal ia. Wa farih fa fariha, maka fa ni maka fa fariha bi. Fariha menggunakan bi. Fariha menggunakan bi. Ingat kalau guna fariha uh, macam masrurun bi juga. Fariha pun bi. Fariha ni maksudnya suka, gembira. Fafariha dalam Quran pun ada farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Fariha bimaq'adihim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Fariha menggunakan bi. Fariha ni maksudnya gembira ataupun happy. Sama dengan masrurun, surra tu tu. Fariha wa fariha biyal mudarrisu. Maka telah gembira cikgu dengan saya. Gembira dengan saya. Dengan sebab saya. Dengan sebab saya menghafal surah Rahman tu. uh, Kathiran. Wa qala, dan dia berkata, cikgu itu berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya awak pelajar terbaik dalam kelas. Sebab dia seorang yang hafal Quran surah Ar-Rahman. Orang lain belum hafal. Mak dia pun happy. Masya Allah. Bagusnya Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Zada ni maksudnya tambah. Ka ni awak. Allahu ni fa'il. Zadakallahu. Okey, Ana nak bagi tahu pasal zada ni. Okey, zada, tuan-tuan yang mulia, adalah fi'il madhi. Zada yazidu. Dan mana yazidu ni daripada perkataan zada lah. Zada ni menambah. Zada yazidu. Sebab tu nama Ana tidak boleh ditanwinkan. Tak boleh sebut uh, Muhammadun Yazidun. Tak boleh. Sebab nama Ana ni nama yang dibina di atas fi'il. Fi'il mudhari', maka ia tidak boleh ditanwinkan. Samalah dengan Ahmadu, Af'alu. Itu pun macam wazan kan. Dia wazan Af'alu. Wazan fi'il mudhari' untuk Ana. Jadi zada yazidu pun sama. Nama Ana tidak boleh ditanwinkan. Nama Yazid tidak boleh ditanwinkan sebab dia mabni min sarfi. Kenapa dia mabni min sarfi? Sebab dia dibina di atas wazan fi'il. Itu jawapan dia. Wazan dia wazan yaf'alu. Yaf'ilu ke yaf'alu sama semua, tidak boleh ditanwinkan sebab dia mabni min sarfi. Okey, tapi tak apa. Yang penting zada ini adalah fi'il madhi, fi'lun madhin, fi'lun madhin. Okay, fi'lun madhi ni dia naktun fi'il yang madhi. Fi'il madhi bila kita sandarkan kepada Allah, dia boleh jadi doa. Contoh kita sebut jazakallah. Jazakallah ni fi'il madhi juga. Jazakallah. Jaza yajzi. Ini pun fi'il madhi tapi kita sandarkan kepada Allah, dia akan bawa maksud semoga Allah membalas kamu. Semoga itu maksudnya masa depan. Dia adalah maksud mudhari' ataupun istiqbal pada masa depan. Tetapi kita menggunakan fi'il madhi untuk membawa maksud doa. Itu specialnya bahasa Arab. Bahasa Arab, okay, kalau nak berdoa, kita boleh menggunakan fi'il madhi tapi kita sandarkan kepada Allah. Maknanya kita jadikan fa'il, pelaku dia Allah. Hadakallah. Contohnya kalau orang kita kata, mak saya dah masuk Islam, tapi mak saya belum Islam. Kita pun kata hadahallah. Hadaha. Hada tu hadayah di. Hada tu maksudnya fi'il madhi. Telah, maksudnya telah memberi hidayah.
Tetapi kalau kita sandarkan kepada Allah, ia bermaksud doa. Hadahallah. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Contoh kita sebut orang mati kan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rahimah itu fi'il madhi. Rahimah yarhamu. Rahimah yarhamu. Kita sebut rahimahullah, maksudnya semoga Allah merahmati. Sama juga kita sebut nama-nama sahabat. Kita sebut radhiyallahu anhu. Itu pun semua semoga Allah meredainya. Sama juga dengan sallallahu alaihi wasallam. Salla tu fi'il madhi. Ini bab salawat kita. Kita sebut salawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salla ni fi'il madhi. Mudhari' dia yusalli. Yusalli. Jadi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berselawat ke atas Nabi. Dan konsep selawat ni agak panjang perbincangan. Ana dah bincang sebelum ni. Sebelum bila kelas kelas sebelum ni bahawasanya kita berselawat untuk Allah berselawat. Dia agak bertindih. Tapi faham jelas diri sebab kenapa kita minta Allah berselawat pada Nabi? Dan macam mana selawat Allah? Itu cerita yang panjang. Nak faham dia agak agak memerlukan ilmu mantik sikit. Tapi tak apa, kita ikut je apa yang Nabi ajar. Nabi ajar kita berselawat ke atas Nabi dengan menggunakan fi'il madhi yang bila kita sandarkan kepada Allah, kita minta doa kepada Allah maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah banyak-banyak doa yang kita sebut. Doa biasa doa yang pendek lah. Kalau doa yang kita baca macam apa lagi? Contoh doa yang glamour, kita sebut guna fi'il madhi. Uh, Sallallahu radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Lepas tu, apa lagi? Fi'il madhi yang kita guna untuk bawa maksud doa. Banyak. Jazakallah. Jazakallah. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Yang kita selalu sebut. Zadakallahu ilman. Lepas tu, uh, Syafakallah. Syafakallah. Itu pun yang glamour juga. Syafa yashfi. Syafa yashfi. Syafa tu fa'il madhi. Tapi kita sandarkan, kita jadikan Allah sebagai fa'il. Syafakallahu. Allahu tu fa'il. Syafakallahu. Jazakallahu. Itu kaedah bahasa Arab. Kita menggunakan fa'il madhi dan letak Allah sebagai fa'il. Akan bawa maksud doa. Akan membawa maksud doa. Okay. Next. Jadi zadakallah ni semoga Allah. Kita terjemah dia semoga. Semoga Allah menambahkan kamu ilmu, wahai anakku sayang. Itu maksudnya. Semoga Allah maksudnya. Walaupun tidak ada perkataan semoga, tidak ada perkataan la'alla. Tetapi fi'il madhi ini bila kita letak Allah sebagai fa'il, ia membawa maksud doa. Zadakallahu ilman ya bunayya. Ilman maf'ulun bihi. Allahu fa'il. Allah, semoga Allah menambahkan ilmu kepada kamu, wahai anakku sayang. Sa'idun aghasalti kumsani ya ummi. Ini anak yang pemalas ni, dia tak basuh. Mungkin dia budak kecil lagi. Dia tanya, adakah awak telah membasuh baju-bajuku, wahai emakku? Ya ummi. Al-ummu na'am ghasaltuha wa kawaituha. Kawa yakwi. Okey. Kawaitu ni adalah menggosok. Kawa ni bukan menggosok. Kita dah bincang sebelum ni di surau. Fatukwa biha jibahuhum wa junubum. Kawa ni maksudnya kita letak benda panas dekat sesuatu. Apa maksudnya? Salai apa? Apa? Kita letak benda panas ke atas sesuatu. Apa? Tekap. Tekap. Tekap maksud asalnya tekap. Tetapi dalam bahasa percakapan biasa maksudnya ayam baju lah. Asal dia kawa yakwi. Kawa. Macam tu. Dia ada alif maksurah. Kawa yakwi. Naam wasaltuha wa kawaituha. Ya, saya telah basuhnya dan saya telah iron ia. Saya telah setareka ia. Wa kawaituha. Khuz. Khuz ni fi'il daripada akhaza. Khuz ni asal dia akhaza ya'khuzu. Akhaza bawa masuk ambil. Khuz ambillah. Buat nota Khuz ini fi'il amar, fi'il suruh, fi'il suruhan. Asal dia akhaza.
khudh hadzal qamisa. Ambillah baju ini. Ambillah baju ini. Okey. Sa'idun hati dzaka ya ummi. Bagi saya. Hati ni maksudnya bagikan kepada saya. Hati ada ya sebab dia muannas. Kalau untuk lelaki, hati. Kalau seorang lelaki, hati. Tak ada ya. Hati zaka ya abi. Kalau perempuan, hati. Hati zaka ya ummi. Bagikan saya yang itu. Wahai emak. Zaka ajmalu min hadha. Yang itu lebih cantik dari yang ini. Dia ni agak memilih. Mak dia bagi baju lain. Dia nak minta baju lain pula. Dia nak yang lain. Yang lebih cantik. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Ini lebih cantik. Itu lebih cantik daripada yang ini. Yang di tangan mak dia tu tak cantik. Dia nak yang itu. Yang jauh sikit. Dia nak minta yang lain lah. Okey. Tadkhulu Maryam. Maryam baru sampai. Ini ada episod barulah. Tadkhulu Maryam. Maryam masuk. Okey. Betul. Maryam pun bagi salam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Al-ummu wa alaikumussalamu wa rahmatullahi. Ahlan ya binti. Kenapa tak guna ya bunaiti? Anak tak pernah dengar lagi orang guna. Dia sebut binti je kat sini. Dia tak kecilkan macam bunaya tadi. Kenapa? Sebab gini ya bunaya ni ada dalam Quran. Sebab tu orang ramai guna. Jadi glamour lah ya bunaya. Tapi ya bunaiti tak dalam Quran. Jadi orang tak guna sangat. Walaupun betul boleh buat bunaiti. Anak anak perempuanku sayang. Boleh ya bunaiti. Kita kecilkan dia untuk tanda sayang. Boleh. Tapi orang jarang guna sebab tak glamour. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Bila awak keluar dari sekolah? Maryam jawab, kharajtu ba'da salatiz zuhri. Saya keluar selepas solat zuhur. Dia balik lambat sikit sebab dia ada kerja. Okey, Ana perlu masa sikit. Ana nak ambil gambar untuk scan yang muka surat 42 je Okey, muka surat 42. Al-ummu, mak dia tanya, Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Mak dia tanya, di manakah kawan-kawan kamu yang bernama Aminah, Fatimah dan Su'ad? Maryam, ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Saya tidak melihat mereka selepas solat tadi. Jadi lepas solat dia terus balik, dia tak sempat nak jumpa dengan kawan-kawan dia. Al-ummu, ya binti, akhuki hafizah surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti? Ayya suratin hafizti anti? Ayya ini kenapa dia maksud? Sebab dia maf'ulun bih. Okay, Ana explain Ayat ini didepankan ayya sebab kita dah belajar daripada buku 1, benda yang hendak ditanya perlu didepankan. Boleh kita buat ayat macam ni. Hafizti ayya suratin. Boleh, tak ada masalah.
Tapi lebih Quranik, kita kedepankan ayya tu. Ayya suratin. Okey, ana tulis biar mudah faham. Okey. Ayya ini kita boleh letak kat sini. Ayya suratin ni kita letak sepa hafizti. Hafizti ayya suratin. Hafizti ayya suratin. Awak hafal surah yang mana? Boleh. Tapi lebih tepat ayya suratin hafizti. Dia ayya mansubun bil fathati. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Okey. Maryam, ana hafiztu surat al-hadid. Lagi hebat daripada uh, Sa'id tadi. Sa'id hafal surah Ar-Rahman. Maryam lagi hebat, ana hafiztu surat al-hadid. Wahia atwalu min surat ar-Rahman. Dan dia lebih panjang daripada surah Ar-Rahman. Kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratil Naba'i. Dan begitu juga saya telah menghafal 16 ayat daripada surah An-Naba. Ini lagi bagus. Dia nak tunjuk dia lagi bagus daripada Sa'id. Waktu mak dia pun Masya Allahu. Masya Allahu. Ini walaupun nampak sya'a itu fi'il madhi dan ada Allah, ada fa'il dia adalah Allah, tapi ini bukan bermaksud doa. Ini memang maksudnya ini apa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Sya'a ni maksudnya arada, kehendak. Apa yang Allah kehendak. Sama dengan arada. Arada yuridu. Sama maksudnya berkehendak. Masya Allahu innaki talibatun mujtahidatun. Sesungguhnya kamu pelajar yang rajin. Ana masruratun biki. Ini pun sama, ada bi juga. Sama dengan farihabi. Masruratun pun bi juga. Saya bergembira dengan sebab awak. Dengan awak. Sebab awak. Okey. Azhabti ilal maktabatil yawm. Maryam jawab, na'am, zahabtu. Bagus betul lah mak dia ni. Banyak tanya anak-anak. Okey. Madza qara'ti hunaka? Apakah yang awak baca di sana? Qara'tu majallatan min Pakistan ismuha Al-Islamu. Bil lughatil arabiyyati hiya la hiya bil lughatil ingliziyyati. Mak dia tanya, al-ummu azhabti ila al-mudirati? Adakah awak telah pergi kepada mudir? La hiya ma ja'atil yawm. Tidak, dia tidak datang hari ini. Mudir tu tak datang, dia ada. Mak dia bertanya, limah. Ni anak kata, limah ni maksudnya limaza. Anak dah explain baru ni. Limah ni sama maksudnya limaza. Dan kenapa boleh dibuang za itu dan ditambah dengan ta, bukan ta, ha. Ini special. Tak perlu tahu pun tak apa. Yang penting boleh guna limah. Limah ni boleh. Kenapa? Limah. Dalam Quran lima taquluna ma la taf'alun. Lima taku tu limaza taqulun. Okey, ana ambil lah, ana screenshot sebab ayat Quran ni lebih best kalau kita tengok secara tadabbur. Surah apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff. Okey. Surah As-Saff. Siapa ada Quran boleh tengok dekat app masing-masing. Ayat yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taqulu ni adalah limadza taqulun. Ini bermaksud limadza. Limadza taquluna ma la taf'alun. Dan kenapa Allah tak limah? Limah ni special kalau duduk last je. Huruf ta ni, huruf ha ni dalam Quran Allah guna beberapa tempat Allah gunakan huruf ha bila duduk last. Ada dalam surah uh, Halaka Maliyah. Maliyah tu sebenarnya mali. Tapi dia letak ha untuk berhenti. Ha ha untuk wakaf, ha untuk berhenti. Ini special dekat tadi ayat tadi limah tu kenapa diletak limah? Sebab berhenti, sebab last, ayat last limah. Tetapi dalam Quran kenapa bukannya limah taqulu? Sebab duduk tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, limadza taquluna ma la taf'alun. Itu sebenarnya maksudnya. Limadza taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Okey. Nampak ini uh, bila baca baru kita rasa menarik. Dan banyak tahu benda-benda yang macam ni. Dibuang alif dan za itu uh, bila ada tempat dia lah, ada tempat nanti kita belajar lepas ni. Okay, next. Teruskan. Okay, lima maksudnya lima za dalam Quran lima. Okay. Maryam ma adri. Mak dia tanya kenapa muda tak datang ke sekolah. Ma adri, saya tidak tahu. Tadi Sa'id guna la adri. Perasan tak? Sa'id tadi guna la adri. Di sini guna ma adri. Apa maksud? Okey, maksudnya okey, kalau ma ni sebenarnya adalah nafi untuk madhi sahaja. Ma ni nafi untuk madhi. Fi'lun madhin. Asalnya ma ni nafi untuk madhin. Tetapi kalau dia nafi untuk mudhari', dia special sikit. Dia bawa maksud dia tidak tahu sekarang. Al-an. Maksudnya la adril ana. Sekarang dia tak tahu. La adril ana. Itu bawa maksud kesekaranganan. Tapi tak apa, benda ni tak penting pun. Yang penting sebenarnya ma ini nafi untuk madhi. Kalau untuk mudhari' guna la. Tapi special kalau guna ma sebab maksud sekarang. Sekarang. Kenapa sekarang? Kenapa la adri pun sekarang juga? Special sikit. Tak apa. Kita belajar buku 3 lepas ni. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab dalam Quran Allah pun guna ma untuk mudhari' ada. Tapi dia punya implikasi dia lain. Sedikit je lain. Kita bincang buku 3 insya-Allah. Tapi biasakan diri guna la. Ini jarang-jarang boleh guna. Tapi sebenarnya yang lebih glamour la. Ingat, la ni untuk mudhari'. La untuk mudhari'. Untuk mudhari'. Biasakan yang la dulu. Ma boleh tapi ada cara nak guna. Macam kat sinilah ada cara dia. Maryamu ma adri. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Saya rasa ya zanna yazunnu ni zon. I guess. Zanna macam kita sebut husnuzan, husnuzan. Zanna yazunnu kalau saya azunnu. Saya rasa, saya guess, rasa. Rasa apa lagi sangka. Apa yang nak terjemah lagi yang lebih tepat? Saya rasa. Saya apa Cuba bantu Ana. I think. I think. I think. I guess. Guess. Dia lebih tepat guess. Guess tu bahasa Melayu apa Guess. Guess. Bahasa Melayu apa Saya syak. Saya syak. Syak. Syak ni benda buruk kan? Mana rasa lah lebih tepat kan? Paling tepat. Saya rasa. Kan? Betul tak? Saya duga. Duga lagi bagus lah. Tapi dia agak chaotic. Saya duga. Saya menduga dia. Boleh juga. Tapi biasanya bahasa yang lebih marhen. Saya rasa dia azunnu annaha. Saya rasa sesungguhnya dia telah pergi ke Makkah. Sebab dia kelas di Madinah. Semua kisah-kisah dalam hiwar adalah duduk di Madinah. Ingat gitu je.
hiwar kita, buku ni dibuat di Madinah, maka hiwar-hiwar dalam buku ini adalah hiwar di Madinah. Jadi di sini dia pergi ke Mekah. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Saya rasa sesungguhnya cikgu telah pergi ke Mekah. Ha, mak dia pun tanya, Asyaribat asyaya, adakah awak telah minum syai? Ya, baru balik sekolah, mana nak sampai nak minum, mak pula. Mak kita tanya macam tu pula. Asyaribta syaya? Maryam, la ma syaribtu. Tidak, saya tidak minum. Okey, al-ummu lil khadimati. Mak bagi mak bercakap kepada khadimah, kepada bibik. Khadimah ni khadam, khadam. Khadam sebenarnya yang betulnya khadim. Kita sebut khadam, khadam kan. Awak ni khadam, khadam parti politik, khadam, khadam. Sebenarnya khadim, yang betulnya khadim. Jadi khadim ni adalah dalam ayat ni adalah bibik. Dia beritahu kepada bibik. Ini bibik lah. Al-ummu lil khadimati hati syaya ya Layla. Berikan saya teh itu wahai Layla. Maryam, wahati, Maryam pun bagi arahan juga dekat bibik dia. Wahati qit'ata khubzin aidan, dan bagikan saya sepotong. Qit'ah ni sepotong. Sepotong khubzin, sepotong roti aidan, wahai Laila. Ana jaw'a. Jaw'a ni kenapa bukan jaw'anu? Sebab Maryam perempuan, perempuan mesti menggunakan jaw'a. Dia tak boleh jaw'anu. Jaw'anu untuk lelaki sahaja. Ada soalan? Sebelum kita pergi tamrin. Ada soalan? Ke hiwar belum habis? Ana tak cek betul-betul pula. Oh, dah habis hiwar. Ada soalan tak? Okey, tak ada. Hari ni Ana kena berhenti awal sebab Ana ada kena pergi jumpa orang dekat Bandar Puteri Bangi. Jadi Ana minta maaf, kena berhenti awal 15 minit. Tapi tak apa sebab kita punya maghrib awal. Jadi kita pun start awal tadi. Jadi insya-Allah kita jumpa pada Khamis ni kalau ramai setuju. Ramai ni maksud Ana kalau lebih 8 orang. Lebih 8 orang tu dikira ramai. Kalau 8 orang boleh hadir pada hari Khamis ni, kita akan buat kelas pada hari Khamis. Ana akan buat poll sekarang di WhatsApp. Jadi sebelum Ana buat poll, kita tutup kelas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.